Saya, Val Hazim. Saya, Fitudin, melaporkan dari lokasi berlangsungnya cabaran Kadet Bomber tahun 2026 yang menghimpunkan seluruh pasukan Kadet Bomber untuk menguji ketahanan fizikal, mental dan semangat berpasukan. Program Yang Merah ini juga menjadi platform bagi melahirkan generasi muda yang berdisiplin dan sentiasa bersedia untuk menghadapi situasi kecemasan. Ayo, sama-sama kita saksikan. Acara yang menjadi perhatian orang ramai pada hari ini adalah acara Operasi Kawat Kering. Para peserta memberikan komitmen yang sangat tinggi untuk menjalankan arahan yang diberikan. Para peserta perlu menyelesaikan beberapa halangan dan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Acara ini menuntut fokus yang tinggi, komunikasi yang berkesan dan kerjasama mantap antara ahli pasukan. Sorakan para penyokong turut membakar semangat peserta untuk memberikan persembahan terbaik. Peserta perlu menggunakan strategi yang tepat sambil menyelesaikan tugasan fizikal yang mencabar. Gabungan kemahiran berfikir dan ketahanan diri menjadi kunci utama kejayaan dalam acara ini. Acara ini jelas membuktikan bahawa seorang Kadet Bomber bukan sahaja perlu kuat dari segi fizikal, malah bijak membuat keputusan dalam situasi yang memerlukan tindakan pantas. Dalam pertandingan ini, setiap pasukan memperagakan kemahiran pengendalian peralatan bomba mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Ketepatan pergerakan, disiplin yang tinggi, koordinasi pasukan serta kepantasan melaksanakan tugasan menjadi aspek utama penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jebat Daniel bin Muhammad Fairizani dari kumpulan BBS. Saya berharap BBS dapat juara dalam semua acara, iaitu acara kawat kering, kawat basah dan simpulan ikatan dan simpulan. Hari ni, korang ada acara bomber kat Padang. Ada 3 acara. Acara pertama, kawat kering, Brain and Brown, kan? Ikatan dan simpulan. Okay, overall kita rasa happy lah. Okay, satu kata-kata. Last kata-kata. Awesome!
Keseluruhannya, cabaran Kadet Bomba dan Penyelamat telah mencapai objektif di mana memupuk semangat kerjasama dalam kalangan murid. Tahniah diucapkan kepada semua pasukan yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dan juga semangat kesukanan yang tinggi sepanjang program ini berlangsung. Saya Iqbal Hazim. Dan saya Hafizuddin melaporkan dari cabaran Kadet Bomba dan Penyelamat bagi kelas Tek TV, TV PSS SMK Bandar Baru Serting.